Adakah suami wajib beri nafkah setelah bercerai, terutama kepada anak-anak? Lepas pada bercerai, suami wajib beri nafkah. Kepada siapa? Kepada isteri, hak nombor satu kali. Nombor dua, kalau ada anak, wajib beri kepada anak. Syarat beri nafkah kepada isteri dan syarat beri nafkah kepada anak ada. Apa syarat beri nafkah kepada isteri? Syaratnya masih dalam iddah raj'i. Faham lagi? Kalau sudah habis iddah, tidak ada lagi nafkah. Faham? Dan iddah tu apa benda? Masa. Tak masa sama tak? Tak sama. Perempuan yang ada haid lain, perempuan yang tak ada haid lain, perempuan yang mengandung lain. Perempuan yang ada haid, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan kita cerai bini kita, dia jenis ada haid. Iddah dia ialah sampai habis 3 kali suci, masuk haid yang ketiga, habis iddah. Contohnya dalam masa 4 bulan datang haid yang ketiga, maka 4 bulan tu wajib beri nafkah. Keluar haid yang ketiga daripada tarikh cerai, sudah tak wajib beri nafkah. Faham? Tu kalau jenis ada haid. Kalau bini kita jenis tak ada haid, mak lek, mak long, mak ngau, mak tinggal, mak 3 lenda dah. Faham? Hak pakai kain balik semua. Faham? Umur 80, 76. Betul tak? Hak tak ada haid, 3 bulan. Iddah dia 3 bulan. Wajib beri nafkah 3 bulan dari tarikh cerai. Faham? Dah tunggu haid, tak tubik haid dah, inguh pun tak tubik dah. Faham? Kalau bini yang diceraikan itu ada anak dalam kandungan, ada anak dalam perut, hatta yadhna hamlahunna, sampai beranak. Hari ni cerai, esok beranak, habis ada. Sehari je beri nafkah. Jelas lagi? Tu bini. Anak pula, anak-anak yang masih kecil, yang tidak mampu berdikari, wajib nafkah. Ada 10 anak, 10 orang. Ada 5 anak, 5 orang. Katakan dia ada 10 orang anak, 5 sudah bekerja, boleh berdikari. Apa? Kerana umur tua dah, 20, 24, 28, 30, 31, 5 orang. Hak lain ni 17, 15, 12, 8, 3 tahun, 5 orang. Faham? Tak boleh kerja lagi. Okey, wajib beri nafkah. Hak ni, hak dah reti kerja lagi. Faham lagi? Semua tu wajib. Tak beri, berdosa dan jadi hutang sampai kiamat. Jangan main-main.